Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan. Barang panas ada kat tangan saya ni. Barang panas ada kat tangan saya sekarang ni. Satu barang yang kita tunggu sejak 1957. Satu peristiwa besar telah berlaku pada malam semalam, pada 2 hari lepas sebenarnya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lin, apa khabar? Lin mana ni? Kak Linda Baruni ke Lin orang lain yang saya tak kenal kan. Tapi terima kasih sebab masuk. Ni, barang yang sangat-sangat panas ada kat tangan saya. Barang yang baru keluar daripada satu tempat yang kita tunggu-tunggu sejak 97. Apa cerita ni? Cerita ni cerita apa sebenarnya? Cerita hati bercerai ke? Bukan. Tak ada kena-mengena hati bercerai kan. Itu bukan barang panas. Itu barang sibuk hal orang je kan. Apa lagi? Apa cerita ni yang tengah panas kat tangan saya ni kan? Satu benda yang paling besar berlaku dalam negara ni sejak 97 ada kat tangan saya ni. Baru berlaku dalam 2 hari lepas kan. Satu, saya amat gembira lah kan. Saya amat gembira dengan perkara yang baru berlaku ni. Sebab saya antara sahabat-sahabat yang dan juga sahabat-sahabat terlibat dengan perkara ni sejak lebih kurang 5 tahun lepas. Satu usaha yang panjang ya, yang mengambil masa, yang membuatkan perkara ni jatuh bangun. Melalui perkara jatuh bangun sejak beberapa tahun lepas. Juga ialah kesinambungan kepada pejuang-pejuang yang memperjuangkan perkara ini. Ini perkara yang memberi makna kepada merdeka ni. Dah nak masuk ni dah. Dah nak masuk bulan merdeka ni. Alhamdulillah, syukur. Barang panas ni sekejap lagi kita baca. Kita akan baca barang panas ni. Datang daripada seorang peguam terkenal. Dia telah pas perkara ni pada saya. Sekejap kita akan pergi ke perkara ni. New Balon Kampus ni ada kena dengan cerita masa pertama kali jumpa di KL Central. Itu kurang panas daripada perkara ni. Ini lebih panas kan. Ini lebih panas, ini lebih besar. Lebih besar, tapi dia melibatkan sejarah juga. Tapi sejarah yang lebih besar. Yang lebih besar, yang telah menyelamatkan ribuan sebenarnya. Ribuan manusia dekat muka bumi ni kan. Saya tak tahulah. Sebenarnya saya malas nak live malam ni kan. Saya malas nak live. Lepas tu saya ada buat kerja saya. Tak settle lagi. Lepas tu bila dapat khabaran daripada semalam, sebenarnya ada 2 perkara besar berlaku kan. Perkara yang kita bagi warning. Perkara yang menyebabkan antara portal yang kami usahakan dulu kena ban kan. Kena tutup kan. Kena tutup oleh tu kan. Penyokong seksualiti merdeka tu kan. Perkara yang melibatkan kemerdekaan negara ni kan. Perkara yang melibatkan kemerdekaan negara ni. Sejak 97 perkara ni diperjuangkan. Kita ni selalu bila kita live dalam ni, selalulah saya sebut kan. Saya sebut, kalau kata kita betul-betul merdeka, perkara pertama yang kena buat ialah perkara yang telah berlaku 2 hari lepas kan. Ramai orang tak tahu tentang perkara ni kan. Ramai orang tak tahu perkara ni sebab ianya tidak diwar-warkan. Kerana semua page-page, semua media-media sosial, semua penggerak-penggerak dan aktivis media yang bercakap tentang perkara ni, mereka telah di-ban dan dikunci mulut sejak seberapa lama dulu kan. Dan perkara ni walaupun dikunci mulut, tetapi itulah, kalau kata Allah nak benda tu berlaku, dia tetap berlaku. Sejak 1957, usaha ini telah diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kita sejak zaman dulu lagi kan. 68 tahun, bulan merdeka tahun ni kan. Ini pertama kali dalam sejarah negara ni kan, satu dokumen yang saya nak tunjuk sekejap lagi kan, telah berlaku 2 hari lepas. Dia satu kesinambungan sebuah perjuangan yang sangat-sangat panjang, yang disambung oleh satu generasi ke satu generasi dan diteruskan legasi perjuangan tu oleh sahabat-sahabat kita kan. Alhamdulillah, saya bersama juga dengan kumpulan-kumpulan ni daripada awal, dan pada penghujung-penghujung ni dibawa pula oleh sahabat-sahabat kita meneruskan perjuangan tu. Semalam 2 hari lepas dokumen ni dah sampai. Apa dokumen ni? Ia sebuah alasan penghakiman. Satu alasan penghakiman yang telah diputuskan dalam sebuah mahkamah kan. Dalam sebuah mahkamah dan di dalam mahkamah tinggi di Kelang, dalam negeri Selangor Darul Ihsan kan. Keputusan ni telah diputuskan lebih kurang dalam 2 tahun lepas. Berlaku satu usaha oleh kumpulan-kumpulan cuba mencabar beberapa enactment pentadbiran Islam di dalam beberapa negeri, dan juga mengambil satu keputusan mahkamah yang pernah diputuskan pada tahun 2021 dah saya sebelum ni, 2018 sorry kan. Dan benda ni sebenarnya
Kalau kata kita merdeka, kan? Kalau kata kita merdeka, kan? Negara ni merdeka. Perkara pertama yang perlu dimerdekakan ialah konstitusi kita sendiri, kan? Perlembagaan persekutuan kita tu sendiri, kan? Sejak ramai yang tidak tahu, kebanyakan daripada kita tidak tahu dan tidak faham bahawa negara ni walaupun dah merdeka sejak 1957, kan, dikatakan merdeka lah, ramai yang membuktikan kemerdekaan tu pun juga, kan. Tapi sejak 1957, perlembagaan persekutuan yang kita pegang pada hari ini, yang dijadikan asas pembinaan negara ni, kan, yang menjadi punca kuasa kepada semua yang ada dalam ni, punca kuasa kewujudan institusi raja, institusi parlimen, institusi kehakiman, dan semua ni perlembagaan persekutuan tu sehingga 2 hari lepas teks sahihnya kekal di dalam bahasa Inggeris, kan. Ialah teks rasmi dia, ialah teks dalam bahasa Inggeris. Apa nama merdeka, apa erti merdeka, kalau kita sampai hari ini teks kolonial tu dengan bahasa kolonial tu masih dipegang oleh kita, kan, masih dipegang sebagai teks rasmi ni, walaupun orang kata oh tak besar mana, tapi benda ni lah yang impact paling besar. Perjuangan kemerdekaan dia kena bermula dengan merdekakan dokumen asal asas pembinaan negara ni, perlembagaan persekutuan, mesti di dalam bahasa Melayu. 67 tahun tak tahulah apa jadi, kan. Kita interview ramai orang, kita buat paksaan, kita buat banyak desakan, kita buat banyak tekanan masa dengan NGO dan sebagainya. Alhamdulillah, dalam 2 hari lepas, dalam satu kes, sebenarnya kes ni dimulakan oleh pihak bukan Islam yang cuba mengubah beberapa enactment Pertubuhan Islam dan tafsiran dan perlembagaan ni untuk membolehkan mana-mana anak-anak mu'alaf, kan, mana-mana anak mu'alaf yang masuk Islam atas dipanggil unilateral commission, kan, pengislaman sebelah pihak, persetujuan daripada bapa atau mak yang masuk Islam tu, mereka nak cuba batalkan semua tu, tapi itu perancangan mereka. Perancangan Allah lebih hebat, kan. Dan saya suka dengan nombor ni, 313 ni. Terima kasih 313 ni. 313 ni sangat-sangat bererti bagi saya yang tengah tengok pada malam ni. Dan hari ni saya sangat gembira sebab semalam 2 hari lepas hakim yang memutuskan kes itu menolak kes ni, kan, kerana atas alasan tidak ada local standby, tetapi di dalam alasan penghakiman dia mengangkat satu perkara yang sangat-sangat besar dalam negara ni. Satu perkara yang kalau kata orang datang kalau dia ingat peristiwa terbesar dia pasal gosip ke apa, tidak ada. Tapi ini mengenai satu dokumen yang bercakap tentang asas negara ni, kan, asas negara ni. Perlembagaan persekutuan sejak dulu lepas dalam penghakiman yang telah dibuat, asas penghakiman yang ada kat tangan saya ni menyebut bahawa pada 2003, kan, pada 2003 Yang di-Pertuan Agong, Raja Perlis, Sri Paduka Baginda Raja Perlis telah merasmikan teks terjemahan tu sebagai satu teks rasmi dan mengangkat teks tu sebagai satu teks rasmi dalam perlembagaan persekutuan, kan, dalam perlembagaan persekutuan sebagai teks rasmi bahasa Melayu, kan. Dan ini yang menjadi satu perkara yang macam kalau tuan-tuan tengok kalau biasa dengan live kita, kan, dalam live kita selama ni, baju ni sebenarnya daripada perjuangan yang kita buat sejak daripada hari itu. Saya pakai baju ni balik sebab saya bangga dan saya ucapkan terima kasih kepada pasukan-pasukan peguam, sahabat-sahabat pejuang-pejuang bahasa, NGO, sahabat-sahabat saya dekat Pembela dulu, dan juga mereka-mereka yang membantu, kan, kumpulan-kumpulan yang membantu kita untuk bergerak dulu, kan, termasuk pihak-pihak dari istana sendiri, kan, beberapa istana yang membantu juga dalam perkara ni. Alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak, junjung kasih kepada yang membantu pergerakan ni. Dan Alhamdulillah pada hari ni, walaupun usaha ni digerakkan berlapis-lapis, saya ingat lagi semasa saya dekat Pembelaan, sebelum saya jadi Setiausaha Agong kat situ pada 2021, kami melancarkan satu projek untuk memastikan perlembagaan persekutuan di dalam negara ni dia angkat teks rasmi dia ialah teks bahasa Melayu. Ini satu perjuangan yang paling utama sebenarnya. Kalau kita nak kata merdeka, inilah dia benda yang kena buat, kan. Dan kita pergi ke pejabat Perdana Menteri, menyerahkan memorandum menuntut perkara ni antara perkara paling utama yang kami mahu, NGO Islam mahukan, NGO Melayu mahukan, supaya perkara ini diberikan keutamaan untuk diangkat, kan, dan diselesaikan. Walaupun ini menerusi keputusan yang dibuat oleh mahkamah, bukan kuasa eksekutif, tetapi diputuskan oleh mahkamah, maka ia akan mengikat kuasa eksekutif untuk menurut dan menjalankan kerja-kerja seterusnya untuk mengangkat teks perlembagaan persekutuan dalam bahasa Melayu sebagai teks rasmi dan teks paling sahih dalam negara ni. Dan ini, jangan ingat impact ni kecil.
Jangan ingat impak kepada perkara ni sangat-sangat kecil dan tidak signifikan. Dia sangat-sangat besar. Dia sangat-sangat besar dan meletakkan balik negara ni pada asas dia paling betul kan. Bahawa negara ni asas paling utamanya ialah Melayu, Islam dan juga beberapa perkara yang telah diputuskan dalam Perlembagaan Persekutuan kan. Dan ini kalau ingat impak dia kecil, kena ingat peristiwa ini berlaku kerana atas tindakan mahkamah yang dijalankan oleh kumpulan bukan Islam untuk memastikan bahawa anak-anak mualaf yang masuk Islam secara unilateral conversion sebelah pihak tu, mereka nak batalkan pengislaman anak-anak ni berdasarkan keputusan yang dibuat sebelum tu kan. Dan ini menyelamatkan akidah beribu-ribu umat Islam. Walaupun perkara ni mungkin orang rasa tak penting sangat sebab memang mungkin dia orang rasa tak apalah, itu bukan hal kami kan. Tapi ini tuan-tuan yang bersama perjuangan ni daripada awal dulu, daripada zaman-zaman merdeka lagi, dengan kempen-kempen yang dibuat sebelum ni kan. Kempen-kempen yang dibuat, kalau kita tengok kempen keranda bahasa kan, keranda bahasa nombor 1, kempen keranda bahasa Act 152 yang nombor 2, dan banyak kempen yang dijalankan oleh mereka-mereka yang telah pergi tu kan. Golongan perjuangan telah pergi tu. Dan hari ini apa yang mereka perjuangkan, semoga ini mendapat ganjaran di sisi Allah dan apa yang telah mereka usahakan. Dan saya rasa Alhamdulillah apa yang berlaku pada hari ini berlaku di depan mata saya, dan apabila kita terlibat dengan ini dan benda ini berjaya diselesaikan semasa ini, dan kita dapat lihat kejayaan diusahakan sejak berpuluh-puluh tahun lepas pada hari ini. Dan ini satu benda yang saya rasa terharu lah. Saya rasa sebab bila saya baca keputusan ni kan, saya baca keputusan ni, saya berasa sangat sebab saya dah lama tak aktif dalam apa grup-grup aktivis ni, sebab saya dah letih bercakap dan action pun tak menjadi kena sekat dan sebagainya. Lepas tu tapi masih ada sahabat-sahabat kita yang meneruskan perjuangan tu. Semoga Allah merahmati tuan-tuan semua. Dan apa yang berlaku dalam peristiwa ni, kejap kita pergi. Saya nak baca komen sikit. Dan ini tuan-tuan dan puan, memang walaupun tak tahu bagi setengah orang tu ini tak ada apa-apa, tapi inilah perkara paling besar. Kalau kata kita merdeka, ini adalah milestone yang perlukan pengisian kemerdekaan tu kan. Pengisian untuk memaknakan kemerdekaan tu, kita mesti membalikkan negara ini kepada asas usulnya kan. Asas usulnya ialah apa? Bahawa ini ialah ketamadunan orang-orang Melayu, bahawa dekat sini ialah sebuah negara Islam, bahawa semua prinsip-prinsip mengenai Islam dan Melayu dan perlembagaan itu perlu ditegakkan. Dan selama 67 tahun, bayangkan bahasa ni, kita kata kita merdeka, tetapi jiwa kita masih kolonial kan. Perlembagaan yang menjadi asas kepada negara ni, yang menjadi asas kepada pembinaan negara ni masih di dalam bahasa Inggeris. Kerana itulah di dalam mana-mana mahkamah, apabila dibawa apa-apa pertikaian, maka teks bahasa Inggeris itu akan dirujuk sebagai teks rasmi dan teks yang akan menentukan apa-apa keputusan kan. Dan semalam, 2 hari lepas, perkara ini dah berubah. Harapnya perkara ni apabila dibawa dan dicabar ke peringkat Mahkamah Rayuan, kita doakanlah sama-sama supaya nanti hakim-hakim di peringkat mahkamah lebih tinggi itu pun juga akan membantu supaya orang kata mengiktiraf keputusan ni dan mengukuhkan lagi keputusan ni, supaya selepas daripada keputusan di dalam mahkamah ni, maka perkara ni perlu dibawa kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk dirasmikan dekat situ kan. Perkara ni dah 20 tahun lebih daripada 2003 kan. Daripada 2003 apabila terdapat usaha ni digerakkan semasa zaman Tan Sri Rais Yatim. Kita interview semasa nak buat pressure kan, kempen tekanan untuk memastikan perkara ni dicepatkan. Pada 2021 kita bergerak dengan pasukan-pasukan peguam, Datuk Zainal Rijal, lepas tu Hanif Katri, Tuan Hanif Katri, semoga Allah bagi kesihatan, dan juga peguam-peguam yang bersama dengan mereka, ramai kumpulan-kumpulan ni bersama kita, kumpulan-kumpulan media seperti media saya sendiri lah, dulu Samudra.my, dan juga TV per TV, sekarang ni Merdeka Times, dan juga kumpulan-kumpulan media yang membawa agenda Melayu Islam ni, diberi tekanan, macam-macam tekanan kita kena. Saya punya media kena ban untuk bawa perkara-perkara seperti ini, tapi tak apa kan, perjuangan tu masih berjalan lagi.
masih berjalan. Kita ni tak perlukan kepada form kita tu sendiri kan. Kita ni tidak perlukan kepada kewujudan kita tu sendiri untuk benda tu berjalan. Kita hanya perlu berusaha sedikit saja kan. Berusaha dan Allah yang menyelesaikan perkara ni. Allah nak tengok kita usaha saja. Dan hari ni selepas 5 tahun lebih kan. Selepas 5 tahun lebih perjuangan tu disambung daripada perjuangan sebelum ni, diletakkan satu projek dengan milestone tertentu untuk capai sampai tahap ni. Alhamdulillah hari ni perkara tu dah mula membuahkan hasil. Walaupun dia jatuh bangun dia, walaupun ada kekalahan di peringkat mahkamah, tapi syukurlah barisan peguam-peguam ni. Mungkinlah nanti kalau saya sempat nanti mungkin saya kontak kumpulan-kumpulan peguam yang terlibat dengan usaha ni dan juga kumpulan-kumpulan aktivis yang terlibat dalam perjuangan ni untuk kita bersama kita sembang dia. Macam kita sembang dalam kita buka kotak live tu kan, mungkin saya akan buka kan supaya kita boleh dengar macam mana perkara ni dijalankan dan digerakkan. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan, walaupun perkara ni nampak macam teknikal, walaupun perkara ni nampak macam terlalu berat ke apa, melibatkan undang-undang, perlembagaan dan sebagainya, percayalah tuan-tuan, dan inilah yang menjadi asas kepada semua hak yang akan menentukan hak-hak kepada orang Islam, orang Melayu dan rakyat dalam Malaysia ni kan. Kepentingan Melayu terjaga oleh perlembagaan. Tapi bagaimana kepentingan Melayu tak terjaga oleh perlembagaan kalau perlembagaan itu sendiri masih dalam bahasa Inggeris sehingga hari ni kan. Sehingga 2 hari lepas kan. Dan keputusan di dalam mahkamah ni dia perlu dijalankan kan. Dia perlu dijalankan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif tu nanti kan. Ya. Kejap saya tengok. Putus-putus. Kejap tuan. Okey ke? Mike. Boleh dengar ke? Mike saya ni sampai patah hari ni kan. Punya seronok sampai patah mic ni, tak boleh sangkut kan. Patah. Tapi tak apa, dah 2 mic patah kan. Hari ni satu lagi mic patah. Jadi saya kena pegang mic ni. Tak boleh lekat kat baju dah, dia dah patah. Dia terlampau seronok sampai mic tu patah kan. Jadi boleh tengok ni patah ni. Tak apalah, nanti saya repair. Esok pasang gam ke apa benda kan. Nanti boleh. Dan ini benda yang saya bersyukur sangat-sangat lah kan. Punya seronok sampai level tu kan. Betul. Bob Legend kena flashback, nak buat macam mana? Semua orang kena macam tu kan. Ambil selotip, letak vermin mata. Okey, nanti esok saya buat. InsyaAllah. Lambat sangat memanglah nak buat macam mana. Boleh. Okey, terima kasih, tak putus. Terima kasih. Belekat kat baju ni tak boleh nak buat apa. Disiplina, terima kasih masuk. Tak jumpa lagi, sorry. Sibuk. Ready mas, orang Melayu kena sedar, tanah Melayu, tanah orang Melayu. Betul, tanah ini memang tanah orang Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan, kalau kita baca Perlembagaan Persekutuan tu, bukalah Perlembagaan Persekutuan, carilah yang orang dah sebut kan, Melayu, India, Cina. Tak betul. Kita kena betulkan pemimpin-pemimpin kita yang bila bahasa dia mesti bahasa dia kena sama dengan apa yang disebut oleh Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan sebut apa? Melayu, Bumiputera dan lain-lain. Sebut macam tu. Kena sebut macam tu kan. Perlu perlembagaan macam tu. Kalau kamu tak percaya pada perlembagaan, kamu tidak suka dengan perlembagaan, pergi tempat mana yang kamu suka kan. Tempat mana yang kamu suka dengan perlembagaan yang kamu suka. Itu saja kan. Itu saja. Kadang-kadang bila bertegas macam ni, kena macam-macam kan. Tapi tak apa, pedulikan kan. Sebab itulah, macam saya kata lah, walaupun kami kena ban, walaupun kami kena tutup, walaupun kami kena macam-macam tindakan, walaupun sepanjang 2021 tu berapa kali masuk balai kan, masuk keluar balai kan, tapi kehendak Allah tu, kalau kata nak berlaku tanpa kita sendiri wujud pun, dia akan tetap berlaku kan. Kita ni tak ada apalah, kita ni macam dust in the wind, macam REO Speedwagon punya lagu tu, all we are is dust in the wind kan. Kita ni cuma debu-debu di atas angin ni saja, mencari alasan untuk bertemu pencipta kita ni. Perjuangan ni hari ni, walaupun peristiwa ni tidak diwar-warkan, tidak disebarkan dan tidak diceritakan. Terima kasih Tuan Aidil Khalid kerana highlight tentang penghakiman dalam ni. Bila dia highlight tentang ni, barulah semua sedar rupanya keputusan 2 hari lepas tu sangat-sangat besar dan melibatkan satu benda yang sangat-sangat besar dalam negara ni kan. Alhamdulillah syukur dan terima kasihlah kepada semua yang terlibat tu. Semoga Allah merahmati tuan-tuan semua. Hakim tu semoga Allah beri kekuatan kepada dia, kebijaksanaan, tempat dan peluang-peluang yang lebih tinggi tu nanti, insya-Allah.
dan juga semoga barisan penghakiman di atas, bahagian atas tu dapat memperbetulkan kembali banyak perkara-perkara yang berlaku sejak 2018 sehingga 2025 kan. Peristiwa-peristiwa yang mengubah banyak presiden yang dialami. Apa next milestone tu? Sekejap lagi kita baca. Kita akan cerita tentang milestone seterusnya. Apa kita nak pergi ke mana kan? Dalam pertemuan-pertemuan yang kita buat dan kita jumpa, walaupun tadi siang tadi jumpalah sahabat-sahabat aktivis lama kan. Sahabat-sahabat aktivis lama tanya tak mau ni lagi ke kan, tak mau join, tak mau teruskan dalam aktivisme. Saya kata saya akan bantu daripada luar kan, saya akan terus membantu daripada luar sebab saya nak fokus benda-benda lain, fokus tentang basic asas sejarah dalam negara ni. Jadi ini pun asas pembinaan negara ni. Alhamdulillah, apa ada dalam keputusan ni, peristiwa ni berlaku kerana apa, daripada mana datang fakta-fakta tu, perjuangan ni macam mana kan, apa seterusnya kita nak buat. Maka bermulanya pada keputusan yang dibuat 2 hari lepas, keputusan ini perlu dipertahankan, keputusan ini perlu diperjuangkan, keputusan ini perlu diperkukuhkan supaya apa yang telah dicapai ini dia akan membuka jalan-jalan yang lebih jelas untuk membina paksi-paksi, kedudukan-kedudukan dan pasak-pasak yang kukuh untuk memastikan kepentingan Melayu dan Islam dalam negara. Tanah tumpah mereka, tanah tumpah darah mereka. Memanglah ada orang lain pun tanah tumpah darah, tapi kesetiaan tu mesti dalam bentuk dan rupa bentuk yang setia kepada adat, budaya, hujurat dekat sini, bilik dekat sini kan. Ini yang kita nak perjuangkan. Maaf, saya baca komen. Terlepas banyak dah. Banyak terlepas, sorry. Syah move on, waalaikumsalam. Nio waalaikumsalam. Assalamualaikum dari atas sofa. Samalah saya pun daripada sofa. Umar Hashim, waalaikumsalam. Pantai Dermaga hadir. Pantai Dermaga terbaik PD. Lepas ni PD. Lepas ni Tanjung Penaga kan. Tanjung Penaga. Semua kita kena jalankan benda ni. Uncle Kaldin, Tanjung Penaga, Pulau Pinang Darul Aman, insyaAllah. Pulau Pinang Kedah Darul Aman. Yi tembikai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkata akan mengenai dengan cerita pas pertama kali jumpa di KL Central. Itu cerita lain. Tapi ini cerita lebih besar pada tu. Ni Bandar Karpus. UEC Arif Zainul. UEC dia akan menurut selepas daripada ni kan. Ini semua macam bila tuan cakap tentang UEC ni kan. Inilah pasak dia. Inilah pasak utama yang yang diperlukan untuk kita mengubah semua tu nanti kan. Semua ni dia memerlukan keberanian kepimpinan tu. Kita perlukan pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang kerandut dia tidak dipegang oleh mana-mana pihak, pemimpin-pemimpin yang tidak menjadi barwa. Sorry minta saya sebut benda tu lah kan. Saya tak mau sebut benda ni, tapi memang kena sebut lah. Dia orang ni lah pelingkup. Kita ni semua menjadi